Lagi je. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya ni. Jom, 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 jom. Selamat Hari Raya dan selamat hari kita. Duit raya diminta, duit hantaran pun boleh juga. Bersalam bermaafan, berpasangan sama kala. Jangan buat andaian, dahlah jom kita beraya. Jom, 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 jom. Raya dengan saya, sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mana, baju raya awak warna apa? Nyalakan pelita, hari untuk kita bahagia. Raya dengan saya, Syawal kali ini kita berdua. Jomlah beraya. Datang rumah terbuka, kena salam parents dulu. Tahun ini jadi tetamu, tahun depan jadi menantu. Pagi raya pertama, pergi masjid sama-sama. Sudahlah berseloka, bila nak terima nikahnya. Jom, 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 jom. Jom raya dengan saya, sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mana, baju raya awak warna apa? Nyalakan pelita, hari untuk kita bahagia. Raya dengan saya, Syawal kali. Assalamualaikum sister. Hai, lama tak bersiaran. Sempena bulan puasa dan sekarang dah pun hari raya yang kedua dekat sini ya. So hari ni saya dan kawan saya. Hai kawan saya. Hai kawan saya. Dan kita ada hanya berdua sahaja, berdua kereta sahaja. Kita nak pergi ke Al-Bahar dan sekarang tapi kita ikut jalan Taif. Lepas ni kita nak pergi makan dulu. Macam tempat makan dan makan dan kita akan bergerak ke Al-Bahar. Okay, see you. Bismillah. Kita baru berhenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi dah berjalan lebih kurang Tengok dunia. daripada pukul 9 tadi. Pukul 12.30 baru kita berhenti makan. Ada sambal, ada ayam, ada telur goreng. Telur je lah baby. Ada ni macam-macam ada. Alhamdulillah kita dah siap makan. Suasana sini tadi ramai orang. Orang pun ramai yang berhenti untuk berehat. Sini adalah jalan antara Taif ke Al-Bahar. Ni taman ni nama dia, park ni nama Kia. Kia. Banyak betul. Cantik ke bunga, insya-Allah tengok. So cuaca sekarang ni dah start panas ya. Cumanya kita berada di tempat atas bukit, titik tinggi, so dia sejuk lah. Pun nafas pun dia agak mengah sikit ya. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Kita nak pergi solat dulu. Kita nak pergi solat, berhenti dekat masjid sana. Kat depan sikit ada masjid. Kita nak pergi solat. Tuh, kawan kita tengah cuci tangan sebab dalam toilet tu tak ada sabun. Okay, kita sebenarnya nak singgah solat, tapi yang lelaki saja buka, yang perempuannya tutup. So kita ada lagi masa lebih kurang sejam lebih lagi nak sampai ke Al-Bahar. So kita yang perempuannya decide untuk jamak dekat Al-Bahar je lah, dekat hotel. Tutup pula, yang lelaki dia buka. Panas ya, insya-Allah. So tiada lagi musim sejuk di Saudi ya. Walaupun bawa angin sejuk sikit je sebab dekat atas gunung kita kan. Sudah Papa Sorot. Hai, kita tukar driver ya. Driver kita mengantuk pula. Lepas makannya dia dah mengantuk. Asal makannya mengantuk, asal mengantuk je makan. Kita kena drive pula ya. Tapi tak jauh lagi lah, dalam kurang sejam setengah lagi kita sampai. Okay dah.
kawan-kawan, sister, kita masih lagi dalam perjalanan ke Bandar Al-Bahar. Kita berhenti sekejap untuk ambil gambar. Saya kena pusing sebab saya tak nampak lah. Kejap kena buka dulu. Sangat panas. Cuaca terik. Banyak orang berhenti, semua orang cuti. Tu Abang Haji kita, tu Cik Ai. Tapi langit cantik cerah. So semua orang mengambil cuti sebenarnya hari raya kan hari ni 2 Syawal. Dekat Saudi 2 Syawal. You all baru 1 Syawal kan? Kita orang raya dulu. Ini tapi dah tak rasa apa sejuk sangat lah. Sejuk okey lah tapi tak macam baru ni. Ya kawan-kawan. Peace yo. Hai kawan-kawan. Ini sebenarnya perkampungan sekarang ya. Kita berhenti sekejap ya. Berhenti sekejap nak minum kopi sekejap, minum teh, minum kopi. Ni tadi tu Bani Muhammad ya. Sebenarnya kita tak buat hotel sebab dekat Al-Bahar ni insya-Allah dia ada lah hotel banyak. Sebab Saudi ni kat luas kan. So kebanyakan orang Saudi ni dia jarang bercuti kat negara sendiri. Orang banyak kalau cuti. Betul dia banyak cuti keluar. Tengok. Cantiknya. Tu ada kat sana tu ada fort tu. So, kita minum kopi dulu. Tapi angin kuat. Secangkir kopi. Kita bawa kopi kalau kita bawa teh. Sebab laki aku ni tak minum kopi. Oh, dia tak minum kopi. Abang nak apa? Marhaba bikum di Al-Bahar. Dah sampai. Tadi lagi dah sampai ya, tapi ini lagi 18 km nak sampai ke bandar dia. Ya, Abang Haji sedang membawa kereta. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada dekat Ragdan Park. Kita mula nak naik zipline tapi dah malam macam tak nampak sangatlah. So kita duduk. Kita nak dinner dulu ya. Tak boleh. Tapi nak cakap ke you all sebab ni memang aku rasa mengah ya. Memang rasa mengah sebab apa? Di ketinggian macam ini kan. Memang rasa mengah tapi dia sejuk lah. Cuma dia tak ada angin. Kalau ada angin memang lagi dia sejuk. So ada ramai you all boleh tengok yang tengah berpiknik dengan keluarga. Kami pun tengah piknik. Okey, kita makan dulu ya. Kita beli ni. Nak timun ke? Kita beli nasi biryani. Nasi biryani. Okay, buat makan. Bismillah. Alhamdulillah kita dah habis makan. So kita nak pergi dekat Hanging Bridge. Nak tengok orang menjerit-jerit di waktu malam ni. Tu anak dara kita nak tengok kucing pula. So ni dah suasana dekat waktu malam dekat Ragdan Park. Aku dah lenguh dah ni. Okey. Kita punya dada macam sebab. Bukan sebab apa? Sesak sebab pula dah. Sesak. Baby. Jom. Okey, kalau naik zip line tu, besok insya-Allah kena naik situ. Tempat dia tu. Tapi tempat naik permulaan ni dekat sana ya. Dia lebih kurang 1 km. Bayaran ni tak silap 150 per head. So besok juga kita nak pergi naik dekat tower sana. So tu tower. Tapi jalan dia cerun sikit lah. Kita boleh tengok satu Al-Bahar. Okey, kawan-kawan ni nak tunjuk di waktu malam. Ini kalau jalan yang naik ke Al-Bahar ni daripada Alis, dia akan lalu ni lah. Ini lah. Jalan yang ni. Memang berliku-liku. Kalau kita naik sebab tadi kita naik daripada Taif, so kita tak lalu jalan ni lah. Balik besok kita akan lalu jalan ni.
Memang berliku-liku ya. Dia ada tena, ada 25 tena tak silap. Nak pergi dekat Hanging Bridge sana, tapi kita tak naik dululah malam ni, cuma nak tengok saja. InsyaAllah kita naik besok. Kalau besok kita naik besok, kita boleh tengoklah pemandangan dekat bawah. Kalau malam ni tak ada apa pun nak tunjuk, melainkan tengok jalan tadilah. Jalan yang berliku-liku tadi. Okay. Tapi boleh tahan juga ya. Cuma sejuk juga. Oh, hari ni tadi dekat luar tu pekerja-pekerja tu ada lebih kurang berapa bas tadi, puluh-puluh bas juga yang cuti kan. Pekerja-pekerja datang nak berhibur. Sinilah. Tak silap dia bayar dia ni 25 rial. Ni. Orang yang tengah naik tengah naik tu. Sekejap. Kita tunjuk ya. Ya, cuba kita zoom, okey tak? Okey, wah, mereka tengah mengambil gambar. Begitu berani mereka. Anak dia tu macam takut je tu. Dia family tu. Oh, bukan anak dia, bersama-sama dengan isteri dia ya. Oh, berjalan. Bawah tu memang curang teruslah. Batu. Ya, mari kita rehat sekejap. Mereka dah sampai. Wah, ikat lah. Kalau tak ikat mau terjun kita. Okey, dah sampai. Okay, dah sampai dah mereka ya. So saya jalan slow-slow ya. Sebab jantung saya pumping laju. Walaupun dekat dari sana je. Dekat je sebenarnya. Tapi nama heartbeat tu laju ya. So kalau macam tu you kena jalan slow movement. Kena berhenti. Kalau tak berhenti nanti you all yang akan berhenti. Okay, Tuhan Haji tunggulah. So kita nak pergi hantar Tania balik hotel. Kita nak pergi cari kopi. Allahu Akbar. So kita nak pergi cari kopi sekejap ya. Kita dah hantar anak balik hotel. Mencari kopi. Kakak kita dah berbungkus-bungkus kesejukan. Tempat kita nak pergi ya. Tempat kita nak minum kopi. Pisio. Tu lah macam mana. Tak boleh lah. Jangan ti kau ke mana pergi. Kena cross sungai tadi. So ni tempat kita nak minum kopi ya. Si ada tu ya. Kat situ. Biasalah ya. Okay, syabab-syabab ni. So bolehlah kita pilih mana tempat kita nak pergi. Ada main buai pun ya. Tapi tak sejuk pun boleh lah. Tak sejuk pun. Boleh main buai ya. Jom kita main buai. Mana bang? Laju. Buaiku laju. Atas belakang ni ada apa? Oh, belakang ni pada lagi. Mana? Nak duduk? Tak apalah. Okey. Sekarang kita pergi order dulu ya. Okay, ya. Kalau you all letak Al-Bahar ni, boleh try lah ni. Estetik dah sikit kan. Kopi kita nak apa tak tahu. Kakak, laju boy aku laju kakak. Tak boleh, dia macam ni. Dia tinggi sangat dia buat tu. Kakak kita tu ni Oh, dia bergegar-gegar tu tanah dia tau. Laju buaiku laju. Kita nak ke dalam ke? Luar pun best.
kat bawah tu ada lagi rupanya. Ni baru best ni. Baru melihat keindahan alam. Tak ada kat dalam ni boleh ya. Kalau sejuk sangat boleh kat dalam ni. Boleh baring-baring lagi all. Mari kita tunjuk kat dalam ni macam mana. Kita try masuk dulu dalam ni Macam ni. Macam ni lah. Macam ni okey. Lepas tu tangga kasut. Tapi tak boleh tangga kasut. Mana tangga kasut pula. Apa kita tangga je kasut kita ya. Sekejap kita tunjuk tau. Lepas tu dalam ni sejuk lah. Tapi dia berkuap lah. Berkuap. You kena buka ni. Kau tak berkuap. Lepas tu boleh benda macam ni Benda macam ni. Macam ni. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Apa tu dia boleh lah baring-baring style dia lah. Tapi kena buka ni tau sebab dia berkuap. Mungkin kalau sejuk sangat boleh lah. So kita dekat luar. Dia sejuk tapi dia macam mana nak cakap lah. Bila berjalan tadi kan dia jadi dia peluh sikit. Laju lagi kakak sampai ke sana. Tak boleh gigit lah benda ni. Dia macam bergegar. Video ni ada sambungan di part 2. Jangan lupa tengok. Bye sister.